بسم الله الرحمن الرحيم. اتباع السنة واقتداء السلف والإنكار على البدعة. ترغيب أبي بن كعب رضي الله عنه في ذلك. أخرج اللالكائي في سنة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاض عيناه من خشية الله فيعذبه، وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذا أصابها ريح شديد فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان جهادا أو اقتداء أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. اتباع sunnah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi ulama, sahabat-sahabat yang salaf, sahabat-sahabat yang terdahulu, dan mengingkari atas perkara bid'ah. Dorongan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang perkara tersebut. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, berpeganglah oleh kamu dengan jalan orang-orang mukmin dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak ada di atas muka bumi ini seorang hamba yang mereka berada di atas jalan orang-orang mukmin dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berzikir kepada Allah yang bersifat dengan Rahman, maka mengalir air kedua matanya, mengalir air mata daripada kedua matanya kerana takut Allah Subhanahu wa taala, maka sekiranya dia mati kelak Allah akan mengazabkannya. Bahawa orang yang demikian, yang dia berada di atas jalan orang-orang mukmin dan sunnah, dan apabila dia berzikir kepada Allah mengalir air matanya kerana takut kepada Allah, bahawa Allah akan mengazabnya di akhirat kelak, bahawa tidak sekali-kali akan berlaku demikian. Dan tidak ada seorang hamba di atas muka bumi ini yang mereka berada di atas jalan orang-orang mukmin dan sunnah, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, meremang bulu rumahnya kerana takut Allah Subhanahu wa taala, melainkan keadaannya seumpama sepohon pokok yang kering daun-daunnya. Maka begitulah orang tersebut apabila begitulah keadaan pokok tersebut apabila angin bertiup, maka gugurlah sekalian daun-daunnya. Begitulah seseorang yang dia berada di atas jalan orang-orang mukmin dan sunnah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meremang bulu rumahnya kerana takut kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan segala dosa-dosanya sebagaimana daun-daun gugur daripada pokok yang kering tersebut. Dan sesungguhnya hendaklah mereka berada di atas jalan yang tidak terlalu melampau dan tidak pula terlalu malas dalam mengikuti jalan orang-orang mukmin dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka yang bersederhana, tidak terlalu melampau dan tidak terlalu ke belakang, lebih baik daripada mereka berijtihad di dalam perkara-perkara khilaf yang bertentangan dengan cara orang-orang mukmin dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah oleh kamu sekalian bahawa hendaklah amalan kamu jika ianya adalah satu ijtihad
ataupun sama ada ia berada di jalan yang tengah, jalan yang lurus, tanpa melampau dan tanpa terlalu malas, bahawa demikian itu berada di atas minhaj ataupun jalan anbiya dan sunnah mereka alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada kita untuk dapat ambil i'tibar amalkan dan sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.